Hari ini adalah hari pertama saya dengan timbalan saya dan juga berkanan yang terlibat tugas di Badan Perumahan Negeri Sabah. Ini satu challenge untuk kita kerana negeri yang besar. Walaupun saya banyak tempat yang saya pergi sebagai pengarah dan lebih 22 servis saya di luar. Tapi ini kali di Sabah ini walaupun saya sebelum tu pernah bertugas, tapi it's my challenge tu untuk apa-apa berlaku. Semalam pun saya nampak ada kebakaran, sebelum tu ada banjir dan yang lain-lain. Tapi for me, kita prepare ni untuk persediaan apa-apa yang berlaku nanti, untuk kerja-kerja for business kita. Tapi apapun, saya ada sentuh tadi bahawa kita punya perancakan pembangunan kita dan yang lain-lain. Ini salah satu target kita untuk negeri Sabah ni. Tuan nampak balai kita ada 27 balai. InsyaAllah akan datang pun kita akan tambah untuk distance pendekkan respon time kita untuk pergi tanah kebakaran. Contoh syukur Alhamdulillah kita dapat di mana Pelatan. Sebelum ni Pinampang dan juga Sembulan sehingga bomba mana tentera pun datang. Jadi kali ini ada balai kita yang paling dekat, respon pun dekat, dapat kita punya tindak masanya kita pergi. Itulah kita tengok juga di kawasan-kawasan tertentu di negeri Sabah ni. Itu target kita. Kita cadang tanah yang sesuai, distance yang jauh, kita akan buat balai di sana. Kita ada balai atas air, kita ada balai atas gunung, dan semua ada. Ini kelebihan Jabatan Perumahan Negeri Sabah. Inilah cabaran kita juga. Jadi saya bersyukur dan terima kasih kepada pengarah dan timbalan pengarah yang lepas. Mereka dah buat semua ni, tinggal saya follow up untuk teruskan mereka punya amanat dan saya akan tengok juga pada yang lain. Kalau yang ada kita kekalkan dan kita akan usaha sehingga lagi selesai masalah. Kalau yang baru mungkin kita akan dapat yang baru untuk apa yang boleh luar biasa kejayaan kita di Sabah ni. Sabah ni bagi saya adalah satu negeri yang memang hebat. Apa pertandingan pun mereka semua ada, semua menang. Daripada kadet bombo sehingga pertandingan di peringkat kebangsaan, kau kecakapan kita, kau kecakapan kita, KIK kita dan semualah. Isa bomba tetap mana. Fitness very good. So itu saja yang saya dapat sampaikan. Basically Monday for today.